air extra jus 3, anggur dengan mangga dengan original lah. 3 ni kita minum. Kita nak test satu-satu mana yang sedap. Okey, untuk kita ni bantu jangan lupa subscribe, share, komen, like semua tau. Ada sedap lah ni, sebab aku tak pernah rasa yang mangga ni first time. Kita rasa dulu yang anggur pun jarang aku rasa. Kita buat sikit-sikit dulu. Rasa satu. Hari ni kita ubang air. Dah lama asyik makan ni kan. Hari ni kita minum air. Ni keras. Okey. Tuang air. Okey. Okey. Dapat 3 cawan. Ni. Tentu jangan lupa komen, share, subscribe channel ni. Tentu doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tes yang original dulu. Bismillah. Agak macam dia masam sikit lah. Masam. Okey. Yang mangga. Bismillah. Masam. Sedap. Dia manis buah orang. Okay. Alhamdulillah. Kenyang air je, kenyang. Yang anggur. Anggur ni macam dia lebih masuk sikit lah. Semua macam biasa kuat sikit. Aku minum. Alhamdulillah. Dia bagi aku yang antara 3 sedap. Paling sedap anggur. Kalau kedua mangga. Yang ketiga ni lah. Kalau tak susu bagi aku mangga anggur dengan mangga anggur. Sorry. Antara 2 sedap letak susu. Kalau ni tak susu dia macam putih. Kalau ni dia macam mangga pekat. Kalau ni jadi warna purple. Yang aku suka ni. Okey, jangan lupa share, komen, subscribe channel. Bye.